Adakah kita ini orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah dah bagi pada kita? Jawab dengan jujur pada hati diri sendiri, untuk diri sendiri. Mungkin ada sebahagian impian-impian yang kita tak capai. Kita nak jadi juga macam tu. Sepatutnya kita syukur. Maka sebenarnya itulah orang yang sebenarnya mengikut kehendak diri, sedangkan Allah dah tetapkan dia. Boleh tak nak buat lebih daripada yang lain? Boleh, tak ada masalah. Itu adalah usaha. Jadi, nak kiaskan benda ni macam mana? Orang yang duduk di atas muka bumi, sampai dia rasa seronoknya bumi, sampai dia rasa hebatnya bumi, dia tak tahu hebatnya ke akhirat. Umpamanya macam mana? Contoh tuan-tuan, saya ada rumah. Rumah saya ni tak besar, tapi saya pandai dekor, saya pandai urus rumah saya. Dan tuan-tuan bila masuk rumah saya, wah cantiknya, wah itu ini, rasa macam